Kau pernah rasa macam ni tak? Duit dah makin nipis, tapi kerja makin berat dan kau mula tanya diri sendiri, tak ada ke cara lain nak cari income lebih tanpa kena buat kerja 2 shift? Sekarang, AI dah ubah segalanya dan dua nama tengah panas sekarang, ChatGPT dan DeepSeek. Tapi persoalannya, mana satu yang sebenarnya boleh bantu kau buat duit online? Dalam video ni, saya akan tunjukkan perbandingan sebenar antara dua AI yang tengah viral sekarang, ChatGPT 4.0 yang ramai dah kenal dan DeepSeek yang laju, percuma tapi underrated. Sekarang ni, ramai orang struggle, gaji makin tak cukup, kos hidup makin naik. Orang dah tak boleh harap satu income je, orang perlukan jalan kedua untuk survive. Passive income, side income, apa-apa pun asal boleh tambah duit. Dan sekarang, AI bukan lagi benda pelik. AI dah jadi senjata senyap untuk orang yang bijak cari peluang. So kalau anda serius nak mula, tengok sampai habis. Aku bagi tugasan sama dekat dua-dua AI. Tolong buat skrip TikTok untuk promote mesin basuh mini, gaya santai and kelakar. ChatGPT balas macam pro. Ada hook, ada storyline, ada lawak gaya dokumentari. Skrip dia boleh terus rakam dan post. Contoh line dia, pernah tak kau tengok baju makin banyak tapi semangat makin hilang? Bagi saya memang padu. Tapi bila aku test dengan DeepSeek, ayat dia lurus, nada formal, tak ada punchline, rasa macam baca manual. Point dia, kalau kau content creator, terutamanya TikTok, ChatGPT jauh lagi hidup. Tugasan kedua, cipta tajuk ebook dan outline untuk topik, cara jimat duit setiap bulan. ChatGPT bagi tajuk ni, dompet tak nangis lagi. Outline dia lengkap. Siap dengan bab mindset, bab gaya hidup, tips beli barang, siap bonus and template idea. Seriously, rasa macam ebook dah siap. DeepSeek pula, tajuk lebih formal. Gaya panduan praktikal. Struktur dia kemas, tapi tak rasa bercerita. Kurang fun, kurang human touch. Kalau anda nak jual ebook atau guna sebagai lead magnet, ChatGPT lagi engaging, lagi senang orang nak baca sampai habis. Last test, tulis email gaya friendly untuk promote panduan buat duit online. ChatGPT bagi email yang boleh terus hantar. Ayat pembuka yang padu. Flow dia smooth. Gaya macam kawan explain. Siap dengan CTA. Rasa natural. Rasa percaya. Untuk DeepSeek pula, bagi saya, lebih kepada macam baca brosur. Nada email formal. Hook pun kurang. Jadi kesimpulan untuk test 3 ni, kalau kau nak guna AI untuk funnel, email list atau affiliate, ChatGPT convert lebih baik. Dekat sini saya ada buat perbandingan ringkas dalam bentuk table supaya anda senang nak buat keputusan. Saya bahagikan kepada beberapa kategori. Anda buat perbandingan, anda pilih ikut kesesuaian anda. Okey, jujur saya cakap, saya tak benci DeepSeek. Dia laju, ringan, percuma, untuk student atau nak buat kerja cepat, memang membantu. Tapi bila anda serius nak buat duit, tulis skrip TikTok, tulis ebook untuk jual, tulis email marketing, buat konten hari-hari, ChatGPT bagi saya lebih berbaloi, lebih padat dan lebih powerful. So sekarang, anda tim ChatGPT atau anda tim DeepSeek? Komen kat bawah, saya nak tahu. Kalau video ni bermanfaat, tekan like and subscribe sekarang. Like dan share anda bagi impak besar untuk saya terus hasilkan konten jujur macam ni. Dan ya, saya ada hadiah untuk anda. Ebook percuma. Betulkan mindset dulu baru buat duit. Link ada kat description. Download je. Free.